Ini dia rail spinning daripada Kasking Saki 3. Memang cantik. Dia punya packaging kita tengok dia punya rail dalam kotak. Baik kita keluarkan dia punya rail. Memang cantik. Rail ni memang sangat sesuai untuk casting, untuk jigging ataupun untuk bottom. Memang sangat sesuai. Dalam kotak dia diberikan sekali dengan satu handle. Handle jenis screw-in aluminium handle. Dan juga stiker daripada Kasking. Ada juga user manual untuk rujukan. Alright, handle dia macam ni. Kita pasang dulu dia punya handle jenis screw-in aluminium handle. Pasang sahaja macam ni. Itu dia kombinasi warna yang cantik. Warna hitam, merah macam ni. Daripada Kasking Saki 3. Memang cantik dia punya rail. Sesuai untuk casting, untuk jigging dan juga sesuai untuk bottom. Untuk spool menggunakan material daripada aluminium. Macam tu, dia punya bunyi drag. Untuk handle material daripada aluminium, untuk knob handle daripada AVA ataupun EVA, ada logo daripada Kasking. Memang cantik, dia punya design handle. Untuk kayuhan dia pula, memang sangat lancar dan lembut sahaja. Memang smooth, dia punya kayuhan. Kayuhan yang smooth menggunakan ball bearing 10+1 ball bearing, menjadikan kayuhan yang lebih lancar. Bagi untuk saiz yang di tangan saya sekarang ni bersaiz 4000. Jadi kalau korang nak tu boleh dapatkan segera Kasking Saki 3. Memang cantik, dia punya design sesuai untuk bottom, untuk casting dan juga sesuai untuk jigging. Dapatkan segera dengan harga yang mampu milik Kasking Saki 3 spinning rail.